Isteri dia yang buat hal, suami dia pula yang kena. Ini adalah pengajaran buat isteri-isteri di luar sana. This is Lie. Dia bawa Porsche. Tiba-tiba ada kereta terhalang dia masa dia nak buat U-turn. Lie pun bengang. Dia keluar, dia maki hamun pemandu tu, suruh dia ghostan. Tak ada hujan, tak ada ribut. Lie tampak lelaki tu. Kena sebiji. Tapi Lie silap orang. Lelaki tu pun ada tangan. Dia tampak balik sampai topi dia terbang. Hilang terus gaya kayangan. Habis. Video sudah viral, netizen sudah masuk campur. Netizen mula korek latar belakang perempuan tu. Rupa-rupanya dah banyak kali dia buat perangai. Siap bangga cakap dia ada kabel besar, dia kebal. 哪里凶着的？我打个电话劝改，你敢不敢改不改到嘛？ 你凶着你。 Rupanya suami dia Tong Xiaohua, ketua polis daerah situ. Nah, sinilah cerita dia jadi lain macam. Lelaki yang kena tampar dan menampak balik tu dah ketakutan sampai dia tak balik rumah. Dia tak dikenakan tindakan sebab dia bertindak balas selepas ditampar dulu. Si Lie pula kena denda sebab bergaduh dan bawa kereta pakai kasut tumit tinggi. Tapi suami dia yang tak ada kena-mengena, kena paling teruk. Netizen mula persoalkan macam mana gaji ketua polis daerah boleh beli Porsche dan banglo besar macam tu. Disebabkan tekanan netizen, polis buka siasatan. Sekali kantoi, Tong Xiaohua memang banyak terima rasuah dan salah guna kuasa. Dalam masa 1 minggu, suami dia dipecat, diheret masuk penjara dan segala harta, banglo, Porsche dia semua kena sita. Member dah bertahun-tahun cover line, siap bagi nafkah kemewahan. Sekali bini dia punca gara-gara tak sabar nak buat U-turn.